Okay, so hari ni kita akan belajar untuk buat uh, prompt video iklan menggunakan prompt assistant ni. So, cara dia adalah kita tentukan durasi kita. Kita boleh gunakan 10 saat atau 15 saat. And then kita ada function sertakan kemunculan talent. Talent ni adalah orang yang ada dalam video tu lah. So, maybe kita boleh letak lelaki berusia awal 30-an. And then kita ada pilihan bunyi ambient, kita nak pilih atau tidak. Kalau kita pilih bunyi ambient ni, dia akan bagi suara bunyi latar semula jadilah. So dia tak akan ada music yang terlalu bising. And then kita ada framing selamat untuk overlay. Ini pula supaya kedudukan talent kita tak terlalu dekat dengan kamera. So dia akan ada sedikit jarak. And then kita boleh pilih narasi voice over ni. Ini supaya apa perkataan tu, apa yang dia akan cakap lah. Dalam bahasa apa. Kita boleh pilih bahasa. Contoh saya pilih bahasa Melayu and then jantina. So dia ni akan efek kepada suara, kepada narasi voice over tu lah. And then kita ada huraian adegan. So huraian adegan ni lebih kepada apa yang berlaku dalam video tu. So maybe kita boleh letak dalam bilik talent rasa panas, ambil aircon, hidupkan ekspresi lega dan tenang sambil berkata inilah kehidupan. So kalau kita tekan jana prompt ni, kita akan dapat prompt yang detail ni. So prompt ni kita kena letak dalam Sora lah untuk kita dapatkan hasil dia. So kita salin prompt ni and then kita paste ke dalam Sora. So sekarang kita tunggu hasil dia. Okay, so kalau kita tengok, ini adalah hasil video daripada Sora tu. So mari kita tengok sama-sama. Inilah kehidupan.